kat bengkel ni seronok sangat. Lepas tu penat jugalah. Lepas tu saya belajar dekat sini tarian nasi ambeng. Lepas tu saya belajar tentang nasi ambeng dengan Jawa lah. Dia sangat-sangat. Hai, nama saya Amaina Kisha dari sekolah SKPBP 1. Saya rasa hari ni best. First saya ingat tarian tu susah. Masa asal 1 tu okey, lepas asal 2 tu susah sikit, tapi saya still boleh sebab cikgu ajar. Best. Lepas tu dari sini kita boleh tahu yang dulu saya memang tak pandai buat tarian apa ni tradisional, tapi bila saya datang sini jadi pandai. Saya Feliciani Emily Ibi dari SK Pusat Bandar Puncak 1. Saya rasa hari ni sangat best walaupun saya kurang sikit nak try menari tu, tapi sebabkan saya dah kenal tarian ni, saya boleh sikit lah hafal-hafal. Nanti boleh praktis kat rumah lagi, betulkan lagi tarian tu. Tapi best hari ni, sangat best. Hari terbaik dalam hidup saya. Terima kasih pada MBS Jazz sebab dah menganjurkan bengkel muzik dan tarian kebudayaan warisan MBS 2020. Sangat best.